Assalamualaikum. Anda bersama saya, Amni Hafizah binti Muhammad Hafiz, kru studio TVPSS My LB Channel, membawa episod khas podcast bersama Cikgu Roslina Embong sebagai penyelaras TVPSS My LB Channel. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, cikgu sihat Amni. Amni apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Boleh tak Cikgu ceritakan macam mana ataupun sejak bila Cikgu mula menceburi bidang TVPSS ni? Okey, terima kasih atas soalan tadi Amni. TVPSS ni ada di SK Binjai sejak 2016 lah. Cikgu mula berkecimpung dalam dunia TVPSS September 2016. Itulah episod pertama TVPSS terbitkanlah untuk My LB Channel. Biasanya kalau kita dah tubuhkan lama ni mesti ada kenangan pahit, manis kan? Cuba ceritakan apa momen-momen yang terindah. Okey, momen yang terindah. Okey, sepanjang penubuhan TVPSS My LB Channel daripada 2016 hingga kini 2026, antara momen-momen yang terindah adalah lahirnya ikon kru TVPSS My LB Channel yang menjadi Johan di peringkat negeri Terengganu lah pada 2019, iaitu ada Alia Khatijah. Selain itu kita mendapat ruang dan peluang dalam hantaran video studio Awan Engineer dulu dalam 119 episod jugalah SK Binjai berjaya menyertai Awan Engineer video. Lepas tu dalam Didik TV kita ada mendapat peluang tu lah. Okey, dan yang paling membanggakan pihak sekolah ialah apabila studio TVPSS My LB Channel kita pada tahun 2023 dinobatkan sebagai Johan di peringkat kebangsaan kategori studio TVPSS terbaik lah. Okey. Ada tak apa-apa cabaran semasa kita nak tubuhkan LB Channel ni? Oh, banyak cabarannya Amni. Jika cikgu imbas kembalilah daripada awal penubuhan My LB Channel, sejak 2016 hanya seorang guru TVPSS My LB Channel, ketika itu cikgu. 2018 semakin berkembang daripada seorang guru menjadi dua, iaitu Cikgu Sahana. Lepas tu 2019 Alhamdulillah makin ramai cikgu yang masuk. Cikgu Intan Jasila salah seorangnya, Cikgu Hidayah, Cikgu Nur Atifah, Cikgu Nizam dan beberapa orang lagi lah guru. Dan kru guru semakin bertambah. Tidak ketinggalan juga kru murid daripada seorang pada 2016 menjadi dua dan sehingga kini menjadi 35 orang berkembangnya kru guru dan kru murid TVPSS My LB Channel. Ini menjadikan satu kekuatan kepada tim My LB Channel untuk terus bertahanlah sehingga kini kita masih menerbitkan episod-episod terkinilah di dalam YouTube My LB Channel. Baik. Bagaimana pula persiapan untuk kita nak buat episod-episod, kita nak buat liputan? Macam mana persiapan dia? Okey. Cikgu rasa Amni salah seorang kru TVPSS My LB Channel. Okey, sebelum cikgu jawab soalan Amni, cikgu nak bertanya satu soalan kepada Amni. Okey, sebelum kita membuat liputan sesuatu program, apa persiapan yang perlu ada pada seorang kru? Pada pendapat saya, banyak. Kita kena hafal skrip, lepas tu kita kena check mic tu okey ke tak, nak kena ambil tempat, nak buat liputan tu, nak kena tengok tempat tu sesuai ke tak, banyak cabaran. Okey, itu salah antaranya lah ya. Dan sebagai guru pula, guru pembimbing, cikgu akan pastikan yang pertama kita kena dapatkan info terlebih dahulu tentang program yang kita nak buat liputan tu. Okey. Lepas tu kita perlu pastikan semua peralatan yang kita nak guna tu dalam keadaan bersedia. Kita dah test semua dah untuk kita bawa ke lokasi tersebut lah. Dan yang paling penting, skrip mestilah dalam keadaan bersedia dan tepat maklumat yang kita dapat tu supaya video yang kita terbitkan nanti mempunyai kualiti dan mutu yang tinggi. Baik, terima kasih cikgu. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Roslina Embong atas semua soalan yang telah dijawab.
Sekian sudah daripada saya Amni, pengacara Kru Studio TVPSS My LB Channel, saluran informasi anda. Berjumpa lagi di lain episod. Bye!